Assalamualaikum, welcome back to YouTube Aiman 23 kucing berlari. Biarkanlah kucing tu berlari, korang layan je lah konten Aiman hari ni. Okay guys, so Jangan layan. So untuk konten kali ni guys, Aiman baru je nak buat konten yang orang kata dan datang awal ni. Tapi Masalah kau datang lambat. Kau datang lambat. Kau jangan datang awal Aku datang pukul 9 suku tau. Kau datang pukul 10 4 minit. Yelah, aku dah tahu kau nak buat konten ni. Mana ada aku tahu. Kalau kau dah buat konten datang awal pukul 9 suku kau dah sampai dah. Alamak. Kau pernah datang pukul 10. Kau ni janganlah katakan aku. Alah. Kanda pun dah buat konten ni. So aku rasa datang konten pun. Mesti JJ akhir tahun ni. Kau ni lebih kepada peli aku. Mana ada beli kan kau menang award. Oh, kau ni jenis yang ni orang kata cara naik superstar kau menjatuhkan orang. Ya, memang itu. Daripada dulu lagi kau tak tahu. Tahun pertama aku jatuhkan Lokman, Syamil Lokman. Tahun kedua aku jatuhkan panis aku, selalu marah-marah panis aku. Aku memang itu je cara paling senang untuk superstar. Kau je tak belajar daripada aku. Aku beleng. Oh, beleng. Aku yang baik aku dapat, yang tak baik aku dapat. Tak beleng. Aku. Engkau. Yelah tahun ni lah pula. Aku tahun ni aku menjatuhkan kau. Boleh, tak nak aku tak boleh lah. Boleh. Kau jangan takut dengan orang. Jangan takut dengan orang. Jangan takut dengan orang. Jangan takut dengan orang yang netizen jangan takut. Oh, jangan takut Luar. netizen. Beranikan diri. Aku try beranikan diri. Aku nak terjah sorang-sorang. Nak tanya dia orang kata-kata awal tahun ni macam mana. Alright, so Kandah, kata-kata awal tahun Kandah. Kata-kata awal tahun. Tetaplah buat maksiat kalau tujuan awak ingin masuk neraka. Hey, baby girl. Gila sakit lah kan. Kau nak duduk kereta? Betul tak? Ui, dah sampai tu. Bos dah sampai Tak, tu. bos memang dah tawal tadi. Oh iya ke? Memang dah tawal. Memang dah tawal tadi. Kau tak payah cakap memang dia dah tawal. Daripada tadi dia tawal. Oh iya. Dia awal daripada kau lagi. Alamak, aku yang dah terlewat ni. Okay guys, so kita dah terjah superstar untuk awal tahun ni. So sekarang ni kita terjah dia orang. Assalamualaikum. Alamak, ramainya. Apa mau? Apa mau? Apa mau? So untuk konten awal tahun ni aku nak tanya kau. Kau ni pagi-pagi Cergas aku ke tanya. tidak? Ni awal tahun ni. Sebelum Amalis tanya kau awal tahun punya Azam awal tahun, aku nak terjah. Oh, so kau sebenarnya leader lagi daripada leader? Aku Aku lebih leader daripada leader. kalau tanya aku untuk hari ni, Kata-kata awal tahun kau. aku taklah terlalu semangat. Aku lemah. Sebab selalu aku main ada juga abang-abang sado. Tak ada. Ni yang tinggal. Abang tak berapa nak sado. Pakai lipstick pun bawah je lebih. Aku tak boleh lah. Kata-kata hari ini mencintai boleh, tapi jangan sampai jadi orang bodoh. Awal-awal dah mencintai. Ni kau terlupa lah ni. Lupa apa? Orang yang tak permanent tu tak dapat dicintai lah sekarang ni. Mana ada? Kau dah jadi bodoh disebabkan orang sebelum ni lah. Tak ada. Abang-abang sadar tu lah. Tak ada kena-kena Oh, dengan tak ada orang lah. lama atau orang baru ya. Oh iya ke? Kau try ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, awalnya Aiman main kerja. Mimpi apa Aiman? Memang aku tolong pegangkan lah. Disebabkan hang rajin buat konten, aku pegangkan kat hang. Ya, kita mesti kena ada target sebelum Ya. habis tanya azam baru kau kat office pas ni. Apa dia tu? Aku nak tanya kau kata-kata untuk awal tahun kali ni. Azan baru Allah aku kelepek sangat tudung aku ni macam Itu lah Mina tu. macam Mina. Aku rasa macam Dahingga ni boleh main golf lah. Dahi kita sama Aiman, dahi kita sama Aiman. Tak tahu diri cakap kat aku tu. Hei. Oh ni azan bangun Azan bangun jadi mulut macam contoh. Kau jangan risau. Apa dia azam Aku nak dengar azam hang dulu. Dia bukan nak tanya Azam. Nanti Azam mesti konten Abel lah. Ni aku nak tanya kata-kata. Oh, kata-kata. Awal tahun lah. Oh, kata-kata Kau bagi Kak satu. Gem bagi kata-kata dong. Kak Gem. Kau bukan Kak Gem. Oh, bukan ah? Oh, tak aku Kau- ambil inspiration. Kata minta Kak kata-kata Gom, kan? Kak Gom. Okey, Kak Gom. Gila Kak Gom. Kata-kata hari ini
jadilah diri sendiri, jangan sibuk nak jadi orang lain. Sebab apa, kalau jadi orang lain tu tak pergi mana pun. Mau jadi Dah lah. Lebih panjang ke kau lepas ni WhatsApp je lah Una. Aku tak suka lah orang kata-kata panjang ni, kata-kata pendek je lah. Aduh. So sekarang ni orang yang baru sampai adalah Pak Eka Balkis. Dia orang tengah shoot dengan Kanda tu je. Jadi kita terus terjah dia apa kata-kata untuk awal tahun 2026 ini. Ya. Kau baru masuk konten Kanda kan? So apa konten double content kan ni? bukan double content. Ni before Abel tanya azam tahun baru kau, aku nak tanya kau pagi-pagi ni, nak segah kau awal kerja ni. Apa Azamku. kata-kata untuk awal tahun ni? Kata-kataku, semoga aku lagi malas buat konten. Tahun lalu aku ada buat konten kan. Tahun ni aku tak akan buat konten satu pun. Serius ah? Dari Januari sampai Desember aku mau cari rekod AI team, tak ada buat konten langsung. Sebab aku fikir dari OG tak ada yang buat begitu. Aku mau try buat. Kata-kata kau untuk awal tahun ni? Itulah semoga Faiz semangat tidak buat konten. Kadang-kadang Preja juga tak buat konten ni. Penat mau pikir alasan apa mau dibagi. Itulah. Maksud tahun ni banyak alasan lah daripada konten. Try mau perbaiki alasan yang daripada sebelumnya. Oke. So, kau sepatnya contoh ya aku man. Oi. Kita dapat anugerah ya. Kau buat tempat dapat anugerah ya kau. Wah, jauh tu. Tak yang disuruh ikut cara dia tu tak ada masalah. Tapi yang dia cakap tak dapat anugerah tu macam kau hajar tu. Aku kejar tau anugerah tu. Kau boleh cakap macam tu Assalamualaikum. 2-3 konten kau. Awal tahun takkan dah lemau. Tadi kau dah masuk konten Kanda. Ni konten aku pula. Paksa ni. Kena paksa lah. Aku dulu. Tahun baru Allah. aku layan orang tak nak kan. Oh ya ke? Tahun baru kau macam tu Sebelum Abel tanya azam tahun baru kau, aku nak tanya kau kata-kata awal tahun kau macam mana? Untuk diri kau sendiri. Okay, untuk aku sendiri, aku boleh cakap selamat tahun baru. Kata-kata awal tahun. Okay lah. Azam baru. Perangai lama. Apa tu? Untuk kata-kata, semoga tahun ini Apaan lebih tu? harum. Semoga tahun ini lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelum ni. Semoga tahun ini kita lebih berjaya daripada tahun-tahun sebelum ni. Semoga tahun ini kita lebih diberkati daripada tahun-tahun sebelum ni. Dan semoga tahun ini lebih indah daripada tahun-tahun sebelum ni. Harap tahun ini ada manisan di sebalik pelangi. Oh, nak kahwin ni? Kau nak kahwin ni? Tahun ni kau nak kahwin ni? Pelangi Kau nak kahwin ni? Gila, aku baru teringat tahun lepas dia nak kahwin lah. Kau dah masuk konten Kanda kan? Kata aku pula. Apa Sebelum Abel tanya azam baru, aku nak tanya kau. Kata-kata untuk awal tahun. Oh, cepat. Kau. Okay guys, so ingat tahun ni Syami, aku ingat kata-kata kau tahun 2024. Nak kahwin kan? Korang berdua dah masuk konten Kanda kan? Ni konten aku pula. Semua angkat kamera hari ni. So untuk konten kali ni guys, disebabkan awal tahun Bibir kau makin merah kan? Kena cium kan? Aku bersuntik sekarang. Disebabkan korang dah bercuti. Ni dah pergi Bali, ni dah pergi Kundasar. Betul? Betul. Jalan-jalan. Aku je lah duduk rumah, spend time dengan family. Masuk pergi Bali. Oh ya ke? Tak, bukan lah. Okay, so disebabkan tahun baru Abel mesti confirm buat konten azam tahun baru lah. Mesti dia tanya lah. So disebabkan pagi ni aku nak segah otak korang. Kata-kata awal tahun. Kata-kata awal tahun punya panjang kau punya intro. Kau tak kata-kata. Kau konten TikTok lah. Kumpul-kumpul ramai-ramai selamat tahun baru. Sayang kamu selamanya. Setelah tahun baru, sayang selamanya. Gila lah. Setelah tahun baru, sayang selamanya. Weh. Kau dengar tadi Aslah? Dengar. Aslah tahun baru, sayang selamanya. Salah. Ni Takkan tak move on lagi. Dah awal tahun ni. kumpul-kumpul ramai-ramai. Apaan Selamat tahun baru. Sayang kamu selamanya. Nak ke Aslah tahun baru. Aslah siapa? Aslah tak ingat? Tak kenal. Oh dah tak kenal lah tahun baru. Tak kenal lah Aslah siapa? Alamak. Ubur-ubur ikan lele. Selamat tahun baru, Le. Ubur-ubur ikan lele. Selamat tahun baru, Le.
2023 punya Sampai sekarang. Itu je. kau sendiri pun sama juga, okey? Seorang tak boleh move on dengan Aslah, masih lagi dengan Aslah. Seorang lagi still sama tahun JJ dia. Tahun JJ. Kata-kata dia masih lagi tak boleh nak perform awal pagi. Ke berkemungkinan disebabkan awal pagi otak tak boleh nak fresh, kena minum Nescafe baru fresh. Ke sebab lain? Ke memang dia orang tak ready untuk tahun baru? Kalau dia orang tak ready, bagi tahu. Saya nak naik jadi superstar. Lokman. Awal pagi dapat hadiah weh. Gila. Oh salah Abel, salah. Abel pun datang awal lah. Gila. Allah. Berapa minit je be? Masalahnya kau review dah kereta tadi. Pertama lewat semua start 9 pagi. Ush. Macam mana ni be? Tak, tapi ni bukan konten datang awal datang lambat. ini bukan. Bukan. Ini konten konten kata-kata awal tahun. Tak nak lama-lama lah. Kena nanti dengan Abel. Abel, video. Disebabkan sebelum ni Abel akan buat azam tahun baru, betul tak? Tahun lepas pun buat azam tahun baru kan? Sebelum Abel tanya azam awal tahun, aku nak tanya kau. Awal tahun ni, kata-kata untuk awal tahun. Kata-kata untuk awal tahun, Untuk diri sendiri lah. Apa? jadilah seperti tahun lepas. Okey, itu adalah kata-kata daripada seorang talent yang perform, Luqman Musa. So sekarang ni ramai yang tak sampai lagi tau. Tak sampai lagi. Baru berapa orang baru macam yang lain ni. Ya Allah, bukan main lambat lagi lah. Ni awal tahun ni. Mana azam korang ni? Cakap lebih, cakap besar, impian tinggi, tapi datang kerja pun lewat ni. Macam mana ni? RM80 satu item mampus lah weh. Tapi murah lah weh, RM80 satu item. Sebab Azam tahun baru aku jadi cantik, makin cantik. wah, blushing Zaiwan. Muda lah. Blushing. Disebabkan korang datang lambat tadi, aku nak Oh, tak tanya ada. before Abel tanya azam tu. Okey. Tapi Buat disebabkan korang dah tanya dah pun lepas konten Abel. So aku nak tanya, kau rasa azam kau tu Akan tercapai ke tak? akan tercapai ke tak? Kau nak kurus kan? Nak akan cantik, makin cantik Kalau kan? aku tak pandang dengan kau, aku boleh kurus kot. Kalau Pak Lemon Kau macam makan je. Oh, kau nak salahkan aku kan? Siapa yang selalu ajak aku makan? Kau rasa azam kau tercapai tak? Azam aku simple je, aku nak menimba ilmu banyak-banyak tahun ni. So akan tercapai. InsyaAllah. Rasa yang akan tercapai adalah menjadi cantik, sentiasa cantik. Tapi dia macam extravaganza. Tapi yang paling aku tak tercapai adalah jumpa anak datuk. Tahu tak? Tolong lah, nak jumpa adik Datuk tu, tolong angkat barang dulu. Kalau tak macam tak ada. Capek tak? Siapa yang kau dengan azam kau? Apa? Nak mendunia Apa azam apa azam sendiri tadi? Award tadi dua award. Popular dengan senior terbaik. Jangan aku target, kalau aku target mesti dapat. Ya ke? Tapi tahun lepas pun kau target juga. Ada tanya apa? Kita target apa? Bukan dia target talent popular. Oh. Macam kat mana? Kau tengok balik azam ni, azam tahun lepas. Tak ada lah. Tak ada. Saya aku kena kuat. Jom makan. Tengok. Kau tengok azam kurus nak cantik. Dah ajak makan. Azam aku InsyaAllah tak boleh pakai. Kata nak kurus lah, nak cantik lah, nak apa lah. Macam tu juga man lighting ni. Macam tu juga. Okay guys, so korang dah boleh tengok kan kata-kata diorang waktu pagi. Kalau awal tahun, first day masuk kerja, diorang punya apa orang kata mindset dia tak ada rasa macam semangat untuk apa orang kata kompetitif tu tak ada. Masih lagi di kelompok, di tempat yang sama. Mungkin ataupun yelah bangun pagi masih blur. So macam tak tahu nak buat apa ni semua. Macam blur gila. Saya tanya dia rasa macam benda ni
Mungkin macam tu kot. Korang dah dengar dah kata-kata untuk diri diorang sendiri ataupun kata-kata awal tahun 2026 daripada talent-talent I-Team. So kalau korang perasan, Aisyah dengan Aslah dengan Rina di last. Sebab diorang datang lambat. So saya tak ada tanya pun kata-kata untuk tahun 2026. Tapi saya tanya dia, adakah azam dia akan tercapai? Korang tengoklah azam Aisyah macam mana. Aisyah awal-awal dah makan, Aslah tu insyaAllah boleh. Rina guys, dengar cerita Rina tahun ni dengan Kanda nak kahwin. Betul ke? Saya tak tahu. So, tunggu je lah daripada konten-konten Kanda ke, konten-konten Rina ke. Kita tunggu macam mana dia punya jalan cerita Karina ni. Sebab ramai dah nak sponsor. Dengar cerita lah, tak tahulah kan macam mana kan. Okay lah, so sampai situ je konten Aiman kali ni guys. Aiman minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun terlebih. Korang jangan lupa support Aiman, support I-Team yang lain dan support talent yang akan baru masuk esok. So kita jumpa di next konten Aiman nanti. Jam makan dengan roti. Kita jumpa di next konten Aiman nanti. Bye bye. Walau hanya seketika.